tandas dekat aras 3 tu memang keras tau. Itu tandas paling keras lah sebenarnya. Memang selalu jadi bola sini-sini. Kalau korang minat dengan cerita seram, aku suggest dengar podcast Kamarina Hasim. Jom kita share dekat TikTok dengan IG. Pasti idola itu hanya nombor 1 di hati. Aku suka cerita seram, kau start daripada budak uni yang ada pengalaman sendiri. Kalau boleh aku juga nak kongsikan cerita, tapi tak apa, aku just nak dengar. Aku suka cerita seram bersama Kamarina Hasim di asrama, di asrama. Aku suka dengar cerita seram bersama Kamarina Hasim di asrama. Ramai yang ketakutan, ramai yang menjerit-jerit bila dengar cerita seram Kamarina Hasim. Ramai yang ketakutan, ramai yang menjerit-jerit bila dengar cerita seram dengan Kamarina Hasim. Iya, Kamarina Hasim ni nombor 1 walau 4 musim. Kalau dengar cerita seram Kamarina Hasim, pasti ramai yang ketakutan, ramai yang menggigil. Ada yang sampai masuk dalam selimut nak panggil mak bapak sebab takut sangat. Memang cerita ini seram sampai meremang bulu tengkuk dengar, tapi jadikan pengajaran. Jangan duduk dalam kegelapan, jangan pernah bermain dengan hayalan. Aku suka cerita seram bersama Kamarina Hasim di asrama. Aku suka dengar cerita seram bersama Kamarina Hasim di asrama. Ramai yang ketakutan, ramai yang terjerit-jerit bila dengar cerita seram Kamarina Hasim. Ramai yang ketakutan, ramai yang menjerit-jerit bila dengar cerita seram Kamarina Hasim. Anyway, thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button.